Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung sebenarnya. Kita harus berbanyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan urusan ibadah kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang menghalang kita kalau kita nak masuk masjid untuk mendirikan solat secara berjemaah. Kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rumah kita. Kita bangun sepertiga malam, tidak ada orang yang menghalang kita. Kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh belajar agama, kita boleh mengikuti syarahan walaupun mungkin ada pencara-pencara yang tidak dibenar masuk ke dalam negara kita, tapi kita tetap boleh mengikutinya. Kita boleh mempelajari secara online, tidak ada halangan. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan ini dan kita tidak boleh memberi alasan kerana apa? Kita ada kemudahan-kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ilmu pengetahuan, memahami agama kita dengan lebih tepat lagi. Kita harus celik agama dan kita tidak ada alasan untuk tidak beramal soleh.